cala. Power bank mesti banyak lah. Power bank. Dalam dia tak ada duit pun power bank 5-6, tuan-tuan boleh bayar kalau dia ada duit. Semua bank akan tukar nama SA Bank. Akan ada nama SA Bank semua. SA RSB Bank, SA CIMB Bank. Dia beli semua lah. Sebab dia senang nak minta duit. Aku punya, sekarang bagi. Barulah tuan-tuan tahu kata drama Cina itu betul. Kan drama Cina Israel. Rupanya budak yang menyanyi tepi jalan adalah pemilik bank-bank besar di seluruh dunia. Jadi tuan-tuan baru faham kata sebenarnya drama-drama Cina kalau setakat tukang masak anak CEO, cleaner anak CEO, kecil hal. Rupanya di Malaysia seorang yang menyamar selama 58 tahun sebagai tantrum dan penyanyi jalanan adalah pemilik bank-bank besar di Malaysia. Jadi Kaisar. Jadi dia tak ada lah. Sebab dia tak makan tu kalau tuan-tuan bagi dia banyak duit. Kalau nak tuan-tuan sayang kat dia nak bagi dia makan, tuan-tuan kena bawa dia pergi makan. Barulah dia akan makan benda yang mahal. Kalau kita bagi duit kat dia hari-hari nasi telur mata tu je. Jadi kalau saya teringin nak bawa dia pergi makan sedap, saya kena pergi. Sebab kalau duit dia sendiri, takkan. Sebab dia lebih fikir headphone, dia lebih fikir top up, dia lebih fikir power bank, dia boleh fikir cover phone, gelas tu. Dah kurus sekarang sebab jangkaan saya dulu, masa dia duduk di garasi, ni, dia sentiasa di garasi. Sebab dia jadi macam permanent artis lah. Waktu dia tu, dia rasa lebih seronok kan dia permanent artis. Jadi Puan As ni masak hari-hari, dia dapat makan sebanyak yang dia nak. Lepas tu hidup dia tak teratur. Masa tinggal dengan saya kat sini pun bersih lagi. Bila hidup dia tak teratur, dia balik kampung, semua dia kayuh basikal, makan minum dia tak jaga. Sebab bila dia kayuh basikal, dia berada lama di bandar. Dia nak makan macam mana? Jadi dia kena balik makan di rumah adik dia. Sekarang pun macam tu juga. Dia pergi merayau kata, kan saya cakap tadi, dia ni ada sensor yang sensitif, sensor lapar. Sebab tu kalau dia balik sini, dia terlampau kelapar. Saudara tengok, dia tak tegur orang. Dia makan. Cuma sensor lapar dia, bila dia berjalan, dia takutlah nak makan. Sebab dia takut duit tak cukup. Dan dia, saya rasa, saya tak tahu lah, tapi saya rasa dia ada rasa sayang untuk belanja duit pada makan. Sebab dia fikir kata, makan ni kat mana-mana pun boleh makan. Nanti balik rumah boleh makan. Datang studio Zainal boleh makan. Tapi headphone, top up dia, power bank, bukan hari-hari Zainal nak bagi aku beli power bank. Dia takut tak cukup duit.